Assalamualaikum semua. Salam redaksi untuk semua. Kembali kita bersama podcast Sidang Redaksi edisi Jordan Part 2. Okey, kita nak ceritakan, kita nak bincang mungkin pengalaman-pengalaman entum sekali je kan? Entum tentang ni macam hot sikit lah kan. Kita nak bincang tentang krisis-krisis yang berlaku di tanah Arab, di dua belah Arab lah, iaitu apa? Perang Israel Palestin lah. Krisis yang sangat-sangat menukicitakan kita, menukicitakan satu dunia kan, sampai ada global sumut flotilla lah, macam-macam dah nak buat tapi tetap dihentikan oleh ni lah, tangan-tangan kotor. Okay, jadi saya nak tanya sikit, apa yang korang nampak dan apa pengalaman lah yang paling korang tak boleh lupa? Kejadian yang kalau nak cakap berkaitan dengan Jordan, mungkin ketika Iran menyerang Israel kan, nampak roket ke apa ada pengalaman yang menyentuh jiwa ke, mungkin roket jatuh ke? Silakan. So, Amsyar ke Ikhwan pula. Umar boleh. Pengalaman saya lah selama berapa lama, setahun setengah lah. Saya berada di Jordan. Fasa ni lah bermula daripada 10 Oktober tu. Antara orang kata apa, pengalaman yang saya paling tak boleh lupa ialah kami ketika berada di Jordan tu, kami ada kawalan pergerakan lah. PKP. Dia bukannya PKP sangat macam PKP, tapi dia lebih kepada kami tak boleh keluar daerah macam tu. Macam semudah tak boleh keluar mudah-mudah lah. Sebabnya ini arahan daripada kedutaan. Kedutaan kami biasanya kalau berlaku serangan antara Iran dengan Israel kan, kita akan nampak roket tu. Bila nampak roket tu, kebarangkalian untuk roket terjatuh dekat bawah ni ada. Dan memang ada 2-3 kes yang rumah dia memang hancur sebab roket terjatuh. Dia tak meletup tapi dia roket terjatuh. Jadi pengalaman yang paling saya tak boleh lupa yang tu, tak boleh keluar daerah. Satu lagi, tak boleh keluar rumah. Terus bayangkan korang bangun tidur, tiba-tiba dengan siren. Siren. Dekat mana siren dia letak? Dia ada tiang-tiang dia. Dia ada tiang-tiang. Memang dia dah letak tu memang khas untuk rumah, satu kawasan rumah tu dengar lah. Dan memang kami tak boleh keluar. Kalau boleh tak boleh keluar rumah masa tu. Kalau masa siren tu dengar. Dia akan ada tempoh lah. Siren pertama dengan siren kedua. Dalam tempoh tu semua kena ada kat rumah. Berlaku masa siang ke? Siang, malam dia tak kira timing. Kadang tu biasanya pukul 2 pagi, pukul 3 pagi pun ada kat. Korang terbangun lah. Biasanya terbangun lah. Cuma yang bestnya, bila kami dah first time dengar tu macam takut-takut lagi lah. Bila dah 8 kali, 9 kali dah dengar benda tu, dia dah jadi lali lah. Bila bunyi siren tu, orang naik kat, kalau dekat Jordan panggil sutuh ataupun Rooftop. Rooftop tu semua ambil video. Sebab dia cantik masa tu. Cantik pula benda tu. So bila dah banyak kali tengok tu, jadi dah ala bisa tengah biasa dah. Padu entah. Hilang rasa takut. Tapi itulah, kami jaga-jaga juga ah. Maksudnya Tengok kalau roket tiba-tiba mengalir ke, lari dululah. Saya tolak sesi ni kepada Umar dan Amsyar dulu sebab mereka lebih lama tempoh duduk di Jordan berbanding dengan saya. Saya balik awal sikit berbanding dengan kawan-kawan ni. Jadi kalau mereka setahun setengah dalam situasi perang tu mereka duduk, saya setahun je rasanya. Lebih kurang gitulah. Tapi antara momen waktu berlaku tu, selain kita nampak roket lalu atas kepala kita tu kan, antaranya di Jordan ni dia ada satu malam yang mereka buat demonstrasi mingguan. Di semua tempat. Setiap malam Selasa malam. So kita kata suasana waktu tempoh berperang ni memang mereka menunjukkan solidariti. Setiap kali Selasa malam selepas je solat Isyak kan, Assalamualaikum warahmatullahi, terus takbir ataupun terus berdoa rabitah di luar karangan masjid. Mereka berharap macam kalau kita di Malaysia ni perarakan biasanya Maulidur Rasul kan. Mereka perarakan tu perarakan yang bentuk solidariti. Sebab saya tengok antara perkara yang
mungkin menjadi punca kepada berlarutnya isu Palestin Israel ni ialah kerana pemimpin Tanah Arab ni tutup mulut atau mulut ditutup lah kita kata. Betul. So jadi dalam keadaan kerajaan ataupun pemimpin ditutup mulut ni pun still rakyat memperjuangkanlah solidariti Palestin. So memang setiap malam Selasa tu memang akan ada suasana tu lah, suasana yang berarak, bertakbir, kita kata berdemonstrasi lah kan. Ada bakar-bakar, Suar kan. ada belaka. Tapi dia apa yang dilaungkan ni lah. Takbir. So, macam doa. haibah ya Yahud, Muhammad betul. Sofa Yahud, apa yang berlaku biasa yang kita biasa nampak kat Malaysia ni, dia orang lagi advance lah benda tu. Dia di sambutan dia ramai lah memang penuh jalan. penuh. Dia sebab kita kata antara ciri-ciri ataupun sifat orang bangsa Arab ni, mereka ada satu sifat kebangsaan tu. Sifat rasa asabiah kita kata kan, kebangsaan. Jadi dalam situasi bangsa Arab ditekan, iaitu di Palestin ditekan, memang mereka satu hati lah, memang satu hati. Dan kita kata memang dia orang macam satu family. Betul-betul fight untuk hak keluarga tu lah. Cuma still kadang-kadang pun kuasa tu lah, kuasa peranan lah kan. Apa yang lepas kejadian tu mungkin ada yang mengubah korang perspektif korang tentang isu ni ke? Mungkin sebelum korang datang Malaysia, lepas korang datang Malaysia rasa macam aduh, kenapa macam ni? Mungkin ada yang mengubah perspektif korang ke? Sebelum kita pergi perspektif tu, suka untuk saya kongsi pengalaman saya kan. Kalau tadi Umar pengalaman macam takut kan. Tadi pun dari segi apa, sosiopolitik, kuasa dan sebagainya. Kalau saya nak kongsi satu cerita menarik lah yang saya ada borak dengan orang Arab. Katanya kan waktu Iran hantar roket banyak-banyak kan. Kalau sebab dia lalu atas rumah saya tau. So aman tu memang ketara lah, lalu atas rumah. Bahkan ada video kan, kalau saya share, boleh share nanti saya kongsi kan. Mana. Dia tengah berbalas kan, daripada sana ke sini ke sana. Lepas tu bila saya tanya dengan jiran saya, jiran Arab, dia katanya kan, roket Iran ni, dia ada hantar 2 batch. Ni saya rasa kan, antara kepintaran tentera Islam lah. Meskipun kita tak sokong semua benda Iran buat, cuma benda ni kita boleh sokong lah. Dia sama-sama musuh Islam tu. Okay, antara kepintaran tentera Iran ni, dia hantar roket 2 batch. Tapi first tu bukan roket. First tu kita panggil drone. Drone sebab dia orang tahu yang Jordan akan intercept roket tu. Dia akan pintas. So Jordan ni dia pun nak jaga kawalan keselamatan udara dia kan. Sebab tu dia pintas Iran punya roket. So Iran ni pun hantar drone dulu. Dia hantar roket kecil. Bila dah kena intercept dengan Jordan, baru dia hantar roket betul. So nampak macam gempak lah tentera Islam punya. Dia hantar dummy dulu lah. Dummy betul-betul. So macam strategi dia orang gempak lah. Lepas tu meskipun kita takut dengan roket sebenarnya, tapi sebagai pelajar Malaysia yang first time tengok situasi tu, macam sokong, lepas tu excited. Bila bunyi siren tu semua naik sutu. Semua naik rooftop. Tu ada video, semua rekod, tengok roket banyak-banyak. So yang macam Umar cakap tu jatuh tu agak menakutkan jugalah. Sebab kat Aman ada yang jatuh. Memang kena kat rumah dan sebagainya. So, masuk rumah memang pecah rumah. Pecah, kereta pecah semua ada. Ada kes. So, Orang kat sana ada bawa kereta? Ada sewa? Tak beli kan? tak boleh. Ada yang beli, tapi seorang je. Dalam bertahun-tahun tu tak ramai lah. Faham. Itu pun kereta yang generasi sebelum ni pakai. So beli balik. Second. Terus kalau tadi soalan Azul berkenaan perspektif kan. Macam tadi Kuan cakap berkenaan dengan asabiah. Itulah yang saya nampak. Sifat kekitaan tu. Sifat kemanusiaan diorang. Meskipun Arab lain negara, tapi still keturunan Arab. Kalaupun bukan Arab, dia atas dasar kemanusiaan. Macam kita contohlah kan kita, perang antara Thailand, Kemboja dan sebagainya. Meskipun bukan Melayu, bukannya sama bahasa, tapi Asia, contohlah yang saya rasa boleh praktikkan kita lah. Itu perspektif yang saya nampak lah. Kalau Umar dengan Ikhwan, boleh kongsikan? Kalau perspektif saya lah, yang mengubah pandangan saya ni, dia berkenaan dengan orang kata apa, kalau Amsyar tadi pasal kekitaan kan, yang Ikhwan pula pasal semangat kebangsaan. Saya tengok yang mengubah perspektif saya ni berkenaan dengan orang kata apa, kita jadi lebih teliti lah dalam orang kata apa, kita support
support barang yang barang muslim lah. Maksudnya sebelum ni kita pakai je barang orang kata Tak boycott lah. Bukan boycott ni lah. kita pakai barang mereka ke macam tu kan. Tapi selepas daripada 10 Oktober tu, kebanyakannya kita lebih teliti. Oh, ni barang mereka ni. Dan biasanya support Zionis kan. Jadi, kira kita boycott terus lah. Itu lah perspektif saya. Saya suka nak tambah satu lagi. Rentetan daripada idea saya berkaitan dengan semangat kebangsaan, semangat kekitaan dan sebagainya, sosiopolitik dan juga geopolitik. Saya rasa ada satu perspektif baru yang saya perolehi selepas belajar di Jordan, melihat sendiri suasana perang Palestin-Israel secara berdepan dan balik pula ke Malaysia. Nampak satu perkara lah, iaitu berkenaan dengan macam mana kita nak melihat satu isu tu, kita tak boleh melihat kita kata istilahnya surface. Maksudnya kita tengok daripada permukaan sahaja. Kita nak melihat isu Palestin Israel ni tak cukup dengan kita lihat pada bermula 10 Oktober tu sahaja. Sebaliknya kita kena pergi lebih jauh daripada peristiwa Nakbah. Peristiwa Nakbah, kemudian Nahdah, kemudian Arab Spring dan sebagainya. Semua yang berlaku di Palestin Israel sekarang ni semuanya adalah rentetan daripada peristiwa-peristiwa sebelum tu lagi. So antara perspektif baru yang saya perolehi daripada situasi kita melihat secara berdepan perang Israel Palestin di Jordan ni, itulah bagaimana kita melihat perkara tu, kita tak melihat secara permukaan sahaja. Ini juga sebenarnya kalau dalam fiqh, kaedah fiqhiyah lah, kita sebut al-hukmu ala syai' far'un an tasawwur mantiq dan fiqh. Kaedah di dalam ilmu mantiq dan fiqh menyebutkan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi, memberi hukum ataupun meletakkan satu hukum kepada apa-apa perkara ni, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi, sebahagian ataupun adalah cabang daripada menggambarkan dahulu masalah tersebut. Contoh dalam peristiwa isu Palestin Israel ini, kita nak tahu siapa yang salah kan, kita nak tahu siapa mula dulu, siapa yang salah dalam situasi ni. Dia tak boleh dengan kita lihat bermula 10 Oktober tu. Kita kena pergi lebih jauh peristiwa ni. 1940 itulah antara perspektif yang saya nampak. Kita sebenarnya dalam apa jua perkara, tak kisahlah, bahkan dalam segenap perkara kehidupan kita kena mengamalkan perkara tersebut lah. Which is kita melihat suatu perkara ni dalam istilah orang kata orang putihnya, don't judge a book by its cover. So kita nak menilai perkara tu, tak nak kita memang kena back to its root. Kena balik kepada akal. Tabayun dulu. Jadi baca apa kan. Menilai. Sama dengan isu boycott. Betul. Kalau kita nak hurai dalam sesi kongsi ni panjang lah. Tak cukup kan. Kau nak boycott ke tak boycott? Kau boycott ke tak? Contoh. So panjang lah bahasan ni. Betul. Dan secara ringkasnya kita kena tabayun dan kita kena melihat satu perkara tu in its whole picture. Big picture lah kata. Okey. Terima kasih saudara bertiga. Pengalaman yang sangat teruja lah yang dengan rumah atas roket atas rumah, roket 4 rumah kan. Jadi kita sampai sini saja untuk part yang kedua ni. Kita jumpa part yang ketiga. Part yang ketiga, stay tune. Minggu depan ketika bulan Ramadan kita sambung part yang ketiga edisi Jordan. Bye bye.